Brake tak makan lah. Woi, brake tak makan lah. Brake tak makan, aku yang makan daun. Wih, nasib baik tak insiden. Weh, apa hal ni? Tadi kat sana tu, nyaris nak cium belakang kereta. Brake tak makan. Lah, dah kenapa? Bukan kau baru servis ke 2 bulan lepas? Servis memang dah servis. Tapi tak tahulah, tadi aku brake tak makan. Aku brake je pun, dia terus jalan lagi. Ya ke? Jantung aku rasa nak luruh tadi. Biar aku tengok brake kau. Aduh, brother, kau tengoklah brake pad kau ni. Ini brake pad dah habis. Patutlah brake tak makan. Ini dah besi belaga besi. Ni dah habis betul dah ni. Serius dah? Baru tukar bulan lepas kot. Takkan dah habis? Takkan dah rosak? Ini bukan pasal baru tukar ke tak. Ini pasal material. Kalau material dia tak bagus, kau tekan brake, memang cepat dia nipis. Aduh, itulah. Ingat nak jimat. Rupanya lagi banyak keluar modal. Bahaya tahu tak? Bahaya pula. Bila brake belaga besi dengan besi macam ni, dia akan makan piring disk kau. Lagi bahaya. Kena utamakan nyawa. Sebab tu kena pilih brake pad yang betul-betul berkualiti. Barulah nyawa pun selamat. Dah. Bab nyawa jangan berkira. Kena pakai benda yang berkualiti. Kita cuba barang padu Bendik. Pernah dengar Bendik? Brake pad Bendik? Wah, macam pernah dengar. Apa yang hebat sangat ni? Bendik ni memang otai lah kalau dalam industri brake ni. Maklumlah, dah lebih 100 tahun dalam industri brake. 100 tahun. Patutlah nama besar. Dulu Bendik ni pernah buat brake untuk kapal terbang tau. Bukan calang-calang. So, dibawalah pengalaman itu dalam penghasilan brake pad untuk motor ni. Kepakaran tu yang mahal. Untuk jentera ni, dia pakai hybrid fusion technology. Teknologi ni buat brake kau sangat senyap. Tak adalah bunyi tikus berdecit-decit cit-cit tu. Oh, kiranya tak adalah brake fade bila panas. Betul ke? Tepat sekali. Walau panas pun, brake tetap steady dan smooth bila tekan. Susah ke nak pasang ni bang? Kena hantar kedai ke? Tak payah. Nampak dekat packaging ni, fit with confident. Memang senang je buat dia. Jom kita pasang. Mudah pemasangan dia. Cabut, masuk. Plug and play untuk Bendik ni. Tak payah nak kikir-kikir besi atau paksa-paksa masuk. Plug and play je. Dah siap. Kemas dan solid. Lah. Kemas dan cantik. Senang rupanya kalau pasang barang original ni. Pergi pusing taman sekejap. Rasakan beza dia. Macam? Lain macam rasa ni, Man. Tekan sikit je dah rasa gigit. Rasa firm. Dah tak ada dah rasa kosong. Bunyi bising pun terus hilang. Memang confident lah nak bawa lepas ni. Kan aku dah kata, pakai Bendik, baru hati tenang. Terbaiklah rekomen kau. Yelah, 100 tahun pengalaman dalam teknologi brake. Sebab tu kita pilih Bendik. Dapatkan brake Bendik anda daripada Borneo Technical, pengedar sah Bendik Malaysia.